Kalau setakat design transparent dengan ANC, aku rasa Nothing Ear 3 ni tak ada apa-apa kelebihan sangat. Yalah, dia upgrade sikit je daripada tahun lepas punya. Tapi sebenarnya yang paling menarik, kali ni dah ada super mic. Nampak tak? Okey, ada lubang dekat sini. Lubang ni adalah super mic dia, dan sini adalah button dia. Dia tulis stop. Okey, kau picit lama-lama, maksudnya bukan earbud ni yang jadi dia punya mic, tapi casing ni. Casing earbud ni boleh jadi mic kalau katakan urgent. Tapi yang paling menarik, jom aku tunjuk macam mana audio dia. Cubaan suara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini belum lagi pakai super mic. Okey, ini aku tengah gunakan mic daripada Nothing Ear 3. Okey, ini kanan, ini kiri. Ini dia tengah tangkap suara pakai earbud lah. Okey, jadi inilah suara kalau katakan kau call member kau pakai earbud, macam ni rupa dia. Pelik sikit kan? Okey, jadi gunanya super mic ni, okey, super mic, bila aku picit sini, dia akan keluar lampu hijau. Dah bersedia nak dengar suara dia? Suara pula. Audio daripada casing ni 1, 2, 3. Okey. Sekarang aku tengah bercakap menggunakan super mic daripada casing Nothing Ear 3. Apa macam? Okey tak? Ada beza tak dengan yang tadi aku pakai earbud saja kan? Ini pakai super mic ni lagi cun. Ini aku tengah buat ni picit terus. Dia boleh juga 2 kali tekan kot. 2 kali tekan tu dia akan sentiasa tak payah picit macam ni lah. Okey? So apa pendapat korang? Nak menyanyi sikit tak? Tak ku hiraukan panas mentari lagi. Kita nak tengok ada apa dalam kotak. Kabel C2C yang pendek, getah telinga ekstra daripada saiz XS, S dan juga L. Barang yang paling penting sekali, Nothing Ear 3. Okey, bila kita buka saja, wow, memang premium betul Okey, dia punya earbud sama macam Nothing dulu lah. Okey, sebelah sini dia warna merah. Okey, dia ada getah cushion yang agak selesa di telinga. Okey, ni yang belah kiri pula. Okey, casing dia ni warna silver. Okey, ada satu button dekat sini. Lepas tu bahagian bawah ada yang button talk aku cakap tadi untuk buat apa? Walkie-talkie ke kan, jadikan super mic. Ni lubang letak lanyard kot. Okey, lepas tu sinilah. Okey, ini lubang dia punya super mic tu. Okey, lubang super mic, charging type C. Okey, dekat bahagian bawah ni, dia sebenarnya Nothing Ear 3 ni ada wireless charging. Tak semestinya kena pakai Android ataupun phone Nothing saja. Aku gunakan iPhone pun boleh gunakan juga Nothing Ear 3 ni. Okey, dekat setup yang pertama ni korang boleh nampak ada noise cancellation. Okey, ini apps Nothing lah. Okey, lepas tu pula dekat mana lagi Okey, special audio pun ada fix ataupun off. Ada super mic on dengan off. Okey, nampak boleh buat walkie-talkie mode sekali tau. Okey, aku dah cuba tadi. Lepas tu ada bass enhancement, ada equalizer, personal sound profile. Ni kau boleh set up lah. Okey, nampak tak? Discover now kan. Okey, balance, kau nak treble lebih ke, voice lebih, semua boleh lah. Kau set up macam mana kau nak dengar. Lepas tu ada dual connection. Okey, kalau katakanlah dua phone nak connect dengan earbud yang sama, boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu kita tengok apa lagi ada. Okey, device setting. Okey, inilah in-ear detection, auto transparency mode dan sebagainya. Apa pendapat korang? Baik beli tak Nothing Ear 3 ni ataupun